Okey geng, assalamualaikum. Okey nah, hari ini ada 4 jenis blok. Okey, 4 jenis blok ni maksudnya 4 jenis model lah. Motor yang sama jugalah Y15 ataupun LC. Okey, jadi saya akan terang satu persatu lah supaya lebih detail sikit apa nak beli tu supaya tak tersilap. Okey, kali ni kita main blok memang dah model X2 Pro lah. X2 Pro ni bermaksud kita punya piston dah model baru. Piston model baru ni setakat hari ni. Ni dia, result dia. Siapa-siapa yang pakai, semua kata boleh buat power sebab dia ringan. Dia tak ada masalah nak jam, dia tak ada masalah nak bunyi dan tak ada masalah nak berasak. Memang perfect lah bila kita katakan perfect. Bila perfect tu kita sonok. Kita memang sonok lah bila barang yang kita jual tu tak ada isu, tak ada masalah. Macam tu. Okey, jadi kat ni kita ada 4 model. Saya terang satu-satu dulu. Yang ni size 57mm. Okey, size 57mm. Okey, 57 ni dia tambah 2. Okey, bila dia tambah 2 ni, apa boleh pakai? 57 tambah 2 ni, motor tak jet boleh pakai. 57 nak buat high com boleh pakai. Lepas tu kalau jet 2 boleh pakai. Kalau jet 3 masih lepas lagi. Tapi kalau jet 4 dia tak sesuai dah. Jet 3 yang maksimum tu. Okey, jet 4 tak sesuai dah. Okey, yang ni 57 dia main siap skim tingkat, tensioner LC. Ke semua lah. Ke semua blok dia main skim tingkat dah siap dah. Semua blok siap skim tingkat dan juga tensioner LC tu. Semua model blok. Okey. Jadi kat sini 57 tambah 2. Ni model piston dia, tengok buah poket dia pun dah cukup-cukup luas, cukup-cukup handsome. Okey. Ada dom semua siap. Okey, dia punya pin semua model main DLC ya. Pin DLC. Okey, dia akan main sekali blok, piston, ring, pin dan juga clip. Okey. Yang ni pula model 63 tambah 3 ni model hot lah ni. Player-player LCV8 Y15 banyak depa layan spek 63 lah. Jadi 63 tambah 3 ni bermaksud dia boleh pakai dekat 63 tak jet, 63 jet 2, 63 jet 3, 63 jet 4 boleh pakai lagi. Tak ada masalah. Okey, saya garanti. Lepas tu dia main macam tadi juga, piston X2 Pro. Mau tengok buah poket, dom, tulang, telinga, pin, lebar, tulang dalam lagi tapi ringan. Ni special dia. Okey, tak ada isu bunyi, tak ada isu apa tu dia pin DLC yang saya ni tadi. Saya buka satu lah, yang lain saya tak buka lah. Satu je saya buka nak tunjuk kata dia pin DLC. Okey, dia main complete juga blok, piston, ring dan pin dan juga clip lah. Okey, yang ni 63 tambah 3 dah jelas lah untuk spek bang boleh pakai. Yang ni pula 65 tambah 3. Sama macam tadi juga. Daripada tak jet, daripada jet 2, jet 3, jet 4 maksimum. Okey. Untuk 65 tambah 3 ni. Barang yang dapat tadi sama juga. Siap ski tingkat, tensioner LC, semua sama. Okey. Ini pun hari tu kita dah jual dah. Ni kita restock lagi sekali. Sampai hari ni, kita tak ada masalah apa isu. Tak ada lah orang telefon habang kata piston bunyi ke, tiba-tiba jam ke, saya saja dia nak jam apa tak boleh bunyi. Enjin memang jam kan. Kalau saya saja dia duduk elok-elok dia nak jam dia tak ada. Saya saja dia nak bunyi dia tak bunyi. Okey. Memang puas hati lah setakat hari ni, memang sangat-sangat puas hati. Dan kita pun berharap kilang sentiasa maintain dia punya QC, material tak ada ubah apa-apa. Sebab setakat lah memang kita sangat puas hati. Okey, yang ni pula 65 tambah 10. Okey, 65 tambah 10 tu bermaksud daripada depan ni sampai ujung ni dia tambah 10. Body dia tambah 7. Jadi kita panggil tambah 10. Okey, bila tambah 10 ni 65 tambah 10 sesuai untuk spek apa? Sesuai untuk jet 4 ke atas. Jet 4, jet 5, jet 6 boleh pakai. Kalau bawah pada jet 4 tak boleh pakai. Nanti piston apa akan tenggelam. Jadi boleh lah orang nak kena pergi skim lock apa semua tu panjang cerita lah. Jadi start daripada jet 4 ke atas. Jet 4 route 103 boleh. Kalau jet 4 route 100 tak boleh. Nanti piston apa duk tenggelam pasal kita dah tambah body kita 7. Jadi ni pun sama dia main siap sikit tingkat, tensioner LC. Okey, panjang dia total tambah 10. Start jet 4.6 ke atas, jet 5, jet 6, jet 7 boleh pakai lagi. Dia ada terkeluar piston sikit. Tapi kita recommend dekat jet 6 sajalah. Kalau jet 7 selalu kita akan suruh hangpa pakai yang body tambah 14. Okey. Jadi ni ada 4 model lah kat depan saya ni yang ready stock. Saiz lain ada banyak sampai. Banyak lagi saiz yang akan sampai. Yang dah sampai pun ada, cuma piston tak sampai. Piston yang terbaru. Kita akan masukkan piston yang terbaru je untuk blok-blok yang selepas ni. Semua akan jalan piston yang terbaru. Okey. Ngam.